Nama aku Remy. Bukan Remy Ishak ya? Nama penuh aku Raimi Zafra bin Muhammad Iskandar. Umur 11 tahun. Ini geng 3 beradik. Bukan sebab mereka adik-beradik, tapi hubungan mereka akrab macam adik-beradik. Aku rasa bolehlah nak join team dia orang ni. Okey, ada satu benda tak seronok kat sini. Syafi, ketua murid sekolah ni. Aku tak faham dengan dia. Apa yang aku buat semua tak kena. Kecil-kecil dah pandai bully orang. Ambil beg kau. Macam aku ni memang sasaran dia untuk dibuli. Aku belum ada bukti yang kukuh lagi. Tapi, aku yakin dia ni memang sengaja nak cari pasal dengan aku. Kenapa semua orang suka dia? Cikgu-cikgu, murid-murid. Ada sekali tu, ketika waktu rehat, 3 beradik tu ajak aku bermain dengan dia orang. Katanya ada benda best nak tunjuk. Aku pun cepat-cepat habiskan makanan sebab tak sabar nak sertai dia orang. Dalam perjalanan aku ke Blok C, Syafiq tahan aku dan arahkan aku kembali ke kantin. Blok C. Tak payah, balik kantin. Aku tak puas hati betul. Dia perhatikan aku dari jauh sampai aku betul-betul balik ke kantin. Bukan itu je. Jom aku sambung cerita. Dalam perjalanan ke bilik guru, aku bertemu dengan Johan. Dia senyum dan tinggalkan nota untuk aku baca. Tiba-tiba, aku dirempang oleh seseorang daripada belakang. Dia lagi. Maaf. Wah, macam tak ikhlas maaf dia. Belah macam tu je. Waktu tu juga, aku kehilangan nota yang Johan bagi. Dan aku tak tahu apa kandungan nota tu. Padahal aku tak faham hari ni. Dia kata aku beli orang. Tanya pun tak. Terus cop aku beli orang. Kenapa dia buat aku macam ni? Hidup dengan prejudis aku rosakkan diri. Kenapa kau benci aku? Kenapa? Maafkan aku. Aku buat semua ni untuk melindungi kau. Tengok sana. Mereka dalam pantauan guru disiplin untuk kes kecurian yang kerap berlaku di sekolah. Kami tak ada bukti, jadi aku diarahkan untuk mencari bukti perbuatan mereka. Sejak kau masuk sekolah ni, aku perasan mereka sesalkan kau sebagai ahli baru. Aku nak elakkan perkara tu berlaku. Waktu aku halang kau jumpa diorang ketika rehat, sebenarnya mereka baru saja mengakhirkan hasil kecurian hari tersebut. 5 orang budak kehilangan duit pada hari itu. Aku tak nak kau terlibat sama. Hari tu, aku langgar kau semasa kau nak hantar buku kan? Ya, aku sengaja. Sebab aku syak nota yang diserahkan kepada kau adalah untuk ajak kau sertai diorang. Dan firasat aku benar. Kau ingat Johan pernah tawarkan untuk bawakan beg kau hari ni? Aku nampak dia sorokkan duit tu dalam beg kau. Tapi aku dah pindahkan balik duit tu ke dalam beg Johan. Maafkan aku. Aku tak boleh nak ceritakan perkara sebenar pada kau. Sebab aku tak nak kau jadi kambing hitam. Kau maafkan aku? Ya. Oh, inilah yang prejudis tadi tu ya? Aku sedar satu perkara. Bukan semua kepahitan itu adalah sesuatu yang buruk. Sifat manusia itu pada asasnya ingin sentiasa saling melindungi. Cuma caranya berbeza.